Baru-baru ini ada perbincangan tentang Akta Anti-Bully yang perkara cadangannya termasuk tindakan terhadap ibu bapa pembuli akan kena denda sebanyak sehingga RM250,000 Malaysia jikalau anaknya disabitkan kesalahan. Ramai yang terkejut dan ramai juga yang setuju. Tapi kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, bully bukan hal kecil. Bully boleh memberikan kesan jangka panjang dari segi emosi, mental dan boleh juga meragut nyawa seseorang. Bila ibu bapa turut dipertanggungjawabkan, ia sebenarnya memberi mesej jelas. Pendidikan anak adalah tanggungjawab bersama, bukan sekadar di sekolah semata-mata. Cuma pada masa yang sama, pelaksanaan perlu adil, bukan sekadar menghukum semata-mata. Perlulah membimbing dan mendidik keluarga. Apapun pandangan kita, ingat satu perkara ini. Bully perlu dihentikan dari akarnya, bukan dihentikan dari hanya permukaan.